Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Aisyah binti Muhammad Salihin, wartawan TV PSS Sarjana anda untuk hari ini. Pada hari ini di Dewan Nur Sarjana Iskandar Puteri telah berlangsungnya pilihan raya peringkat sekolah bagi memilih Ketua Pemimpin Pelajar bagi sesi 2026-2027. Pilihan raya ini julung diadakan dan diharapkan pilihan raya ini akan mendapat sambutan yang baik dari murid-murid SMK Bukit Sarjana. Mari kita saksikan. Tahniah saya ucapkan kerana menjadi calon ketua pelajar bagi tahun ini. Bolehkah saya tahu apakah harapan anda jika terpilih sebagai ketua pelajar SMK Bukit Sarjana? Bismillahirrahmanirrahim. Harapan saya untuk menjadi ketua pemimpin pelajar ini, saya akan cuba usahakan sedaya upaya berdasarkan manifesto yang telah saya bentangkan tadi. InsyaAllah semuanya akan berjalan lancar jika kita ada kerjasama daripada bawah-bawahan kita jugalah. Kalau saya pula, saya harap saya dapat gunakan semua janji yang saya janjikan dalam manifesto saya tadi, dan saya dapat lebih banyak berkomunikasi dengan murid-murid biasa, dan juga berharap orang yang kita tak bermusuhan selepas habis balik ini. Bismillah. Terima kasih atas soalan yang diberikan. Saya berharap saya menjadi pemimpin yang adil dan berdisiplin serta sentiasa komited dalam apa saja yang saya lakukan dan dapat menjadi wakil suara pelajar dengan manifesto yang telah saya sampaikan sebentar tadi. Terima kasih. Okey, harapan saya pula, saya harap saya dapat menjalankan tugas dengan penuh amanah seperti yang mana saya bermanifesto tadi. So saya harap saya dapat melaksanakanlah dengan penuh tanggungjawab. So lepas ni apa-apa keputusan pun kita akan terima dengan hati yang terbuka. Terima kasih. Saya harap apa yang dicita-citakan tu menjadi kenyataan. Itu dia tadi manifesto dari mereka-mereka yang hebat dan baba-baba yang menarik dalam pilihan raya yang diadakan sebentar tadi. Siapa pun yang memimpin, jadilah yang terbaik untuk memimpin SMK Bukit Sarjana ke arah kecemerlangan. Buat penonton, jangan lupa like, subscribe dan tekan butang loceng untuk mendapat maklumat terkini dari kami. Saya Nur Aisyah menutup liputan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.